Sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Taklah wajib, tak. Tapi sunnah ni, sunnah ni. Kan kita nak bincang sifat salat Nabi kan. Sunnahnya, bila kita qiyam kita sama panjang dengan rukuk kita, sama panjang dengan sujud kita. Iktidal pun sama. Iktidal pun sama panjang. Tapi biasanya kita rukuk sekejap kan. Sujud pun iktidal lagi sekejap. Imam tu baca doa panjang sikit. Lepas tu iktidal. Jadi imam ni mati ke apa? Lambat kan ni? Tak. Sunnah bagi panjang sikit. Tapi jangan panjang sangat. Panjang sikit lah. Biar sama. Macam orang bila tengok kita punya qiyam, sujud, rukuk kita nampak macam seimbang. Okay? Baik. Selain daripada tu, saya sebut tadi, pasal apa nak buktikan Nabi buat lebih pada 3 kali? Sebab kalau Nabi baca surah yang panjang dalam qiyam, dah tentulah rukuk dia pun panjang. Bila rukuk panjang nak baca apa? Bacalah zikir tu berulang-ulang kali. Dan juga dalam sujud pun bacalah zikir tu berulang-ulang kali. Bukan 3 kali je, lebih pada tu. Nabi sebut dalam hadis paling kurang 3 kali. Lebih pada tu boleh. Tapi adakah itu saja lafaz untuk rukuk dan sujud? Tidak. Ada lagi lafaz yang lain. Seperti contohnya, yang tuan-tuan pun biasa tengok dalam hadis Bukhari, Nabi baca dalam rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itu pun bacaan dalam rukuk dan sujud. Ada tak bacaan lain lagi? Ada. Lagi bacaan yang lain. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Itu pun bacaan dalam rukuk dan sujud. Ada lagi bacaan lain? Ada lagi bacaan lain. Sekejap saya nak ingat. Bacaan yang satu lagi. Allahumma salli. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Hadis riwayat Abu Daud. Juga dengan sanad yang sahih. So kita bacalah. Bila imam tu rukuk panjang sikit, sujud dia panjang sikit, kita pelbagaikan bacaan. Pelbagaikan bacaan. Boleh tak doa dalam rukuk? Biasa orang doa dalam sujud kan? Imam rukuk panjang lah. Boleh tak doa? Boleh. Kerana dalam hadis Nabi doa dalam rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Nabi baca dalam rukuk dan Nabi baca dalam sujud. Yang bezanya zikir rukuk dengan sujud ni subhana rabbil a'la dengan subhana rabbil azim. Yang saya baca tadi, baca dalam rukuk boleh, baca dalam sujud boleh. Selain daripada tu. Saya dah baca tadi kan? Ada dalam tu kan? Ada dalam tu. Nanti tuan-tuan baca. Hafal? Hafal rugi lah masuk seminar tak hafal kan? Balik ni hafal insya-Allah. Mudah-mudahan.